Gurus Bersama. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada yang kita hormati Puan Nurul Huda binti Abdul Majid. Apa khabar Puan kita hari ini? Alhamdulillah, sihat. Alhamdulillah. Harapnya Puan berada dalam keadaan sihat walafiat dan ceria-ceria sahaja di sana. Terima kasih banyak-banyak Puan sebab sudi luangkan masa yang berharga untuk bersama kami dalam sesi Google Meet hari ini. Walaupun saya tahu Puan tentu sibuk dengan urusan harian. Sebelum kita menyelam lebih dalam ke sesi perbincangan, izinkan saya memulakan pertemuan kita dengan serangkap pantun. Berburu di padang, dapatkan rusa di bawah, ke tepi kuala. Guru berbakti, komuniti berjasa, pendidikan cemerlang, anak bangsa terjaga. Saya, Nur Umairah Amirah binti Muhammad Zaki, bersama dua lagi rakan sebagai peserta perjuangan saya hari ini. Saya iaitu Nurul Damia Batisha binti Syamsuri dan Nurul Uzma Ustaz binti Nur Hasni. Kami selaku penemu duga sangat berbesar hati untuk bertukar pendapat dengan Puan pada hari ini. Jadi, tujuan kami menjemput Puan adalah untuk membedah tajuk yang cukup relevan dengan lanskap pendidikan abad ke-21 iaitu bagaimana kompetensi guru dan pemuafakatan komuniti menjadi nadi kepada keberhasilan murid selaras dengan aspirasi PPPM 2013-2025. Bagi kami, pandangan daripada individu berpengalaman seperti Puan sangat kritikal untuk membantu kami melengkapkan analisis penulisan akademik kami, terutamanya dalam memahami konteks sosial dan budaya murid yang impaknya sangat tinggi kepada pembelajaran. Jadi, tanpa melengahkan masa, kami sedia untuk memulakan sesi pertemuan ini dengan soalan yang pertama. Adakah Puan sudah bersedia? Ya, silakan. Baiklah Puan, sebagai pembuka bicara, soalan pertama saya adalah mengenai dasar negara. Bagaimanakah anda melihat peranan anjakan ke-9 PPPM iaitu berkaitan sarana ibu bapa dan komuniti memberi kesan kepada kualiti pembelajaran murid di sekolah itu? Okey, baiklah. Terima kasih Amira. Pada hemat saya, anjakan ke-9 ini sebenarnya adalah anjakan paradigma yang mengubah wajah sekolah daripada sebuah institusi yang tertutup kepada sebuah ekosistem yang lebih inklusif. Melalui sarana ibu bapa, sekolah bukan lagi tempat untuk guru mengajar semata-mata, tetapi ibu bapa kini menjadi rakan kongsi dalam pembelajaran anak-anak mereka. Kesan pertamanya adalah dari segi motivasi murid. Apabila murid melihat ibu bapa mereka terlibat secara aktif di sekolah, sama ada melalui program gotong royong, kelas tambahan atau sumbangan idea, hal ini menyebabkan murid akan merasa lebih dihargai dan disokong. Ini secara tidak langsung meningkatkan disiplin dan kehadiran mereka ke sekolah. Kedua, dari sudut kualiti pembelajaran, guru dapat berkongsi kepakaran kepada pihak luar. Contohnya, jika ibu bapa yang punya latar belakang teknikal atau profesional, mereka boleh dijemput untuk memberikan ceramah kerjaya atau tunjuk ajar praktikal. Ini menjadikan pembelajaran lebih relevan dan tidak terhad pada buku teks sahaja. Secara keseluruhannya, anjakan ke-9 ini merupakan jurang komunikasi antara sekolah dan komuniti. Seterusnya, mewujudkan persekitaran yang kondusif bagi pertumbuhan akademik dan sahsiah murid. Seterusnya, dari segi peningkatan motivasi dan disiplin pula, pelibatan ibu bapa sangatlah kritikal. Dalam hal ini, murid akan merasa lebih dihargai dan diperhatikan apabila melihat ibu bapa mereka bekerjasama dengan pihak sekolah. Natijahnya, sokongan moral tersebut berupaya mengurangkan masalah salah laku serta mendorong murid untuk lebih bersemangat hadir ke sekolah. Terima kasih atas perkongsian yang sangat bernas itu Puan. Saya sangat bersetuju dengan pendapat Puan bahawa kolaborasi ini mewujudkan ekosistem pembelajaran yang lebih dinamis. Memang benar, sokongan ibu bapa bukan sekadar sokongan moral, malah ia menjadi pemakin kepada keyakinan diri murid itu sendiri. Apabila sekolah dan rumah mempunyai matlamat yang sedari, maka keberhasilan murid akan lebih mudah dicapai dan impaknya lebih mendalam. Seterusnya Puan, menyentuh tentang perubahan zaman. Saya ingin bertanya soalan yang kedua. Pada pendapat Puan, adakah tren pendidikan global masa kini menuntut guru untuk lebih terbuka kepada penglibatan pihak luar berbanding dahulu? Ya, sudah tentu.
Dalam era globalisasi dan revolusi industri 4.0, pendidikan tidak lagi berlaku dalam vacuum. Trend global sekarang menekankan learning ecosystem, di mana sekolah perlu bekerjasama dengan organisasi luar, industri dan pakar komuniti untuk memastikan kurikulum yang diajar kekal relevan. Guru sekarang tidak lagi boleh menjadi satu-satunya sumber maklumat. Kita perlu bersifat terbuka untuk menerima input daripada pihak luar seperti badan kerajaan NGO atau sektor korporat melalui tanggungjawab sosial mereka. Sifat keterbukaan ini membantu guru meningkatkan kompetensi diri dan memahami perubahan aspirasi pendidikan global yang mahukan murid bukan sahaja bijak akademik tetapi juga cekap dalam kemahiran insaniah dan teknikal. Seterusnya, akses sumber pembelajaran digital. Globalisasi menuntut guru memanfaatkan platform luar untuk mengajar. Mereka tidak lagi boleh menjadi satu-satunya sumber maklumat di dalam kelas. Akhir sekali, pembangunan sosial holistik, kerjasama dan badan luar membantu guru membentuk karakter murid yang lebih versatile dan mudah menyesuaikan diri dengan perubahan dunia yang pantas. Terima kasih Puan. Ulasan yang sangat mendalam. Saya melihat bahawa keterbukaan yang Puan maksudkan itu bukan sahaja memudahkan tugas guru, malah ia memperkayakan lagi pengalaman pembelajaran murid. Dalam konteks pendidikan abad ke-21, guru yang berjaya adalah guru yang mampu mengimbangi antara pengajaran di dalam bilik belajar dengan tuntutan realiti di luar sana. Kesedaran ini sangat penting bagi kami sebagai bakal pendidik untuk memahami bahawa komuniti setempat bukan sekadar pemerhati, tetapi aset yang perlu diuruskan dengan bijak untuk membangun kompetensi murid secara holistik. Hubungan antara aspirasi negara dengan kompetensi guru ini jelas menunjukkan bahawa pendidikan adalah tanggungjawab bersama, selaras dengan apa yang ditekankan dalam penulisan John Hattie mengenai impak tinggi dalam pembelajaran. Baiklah, perbicaraan kita nampaknya semakin menarik. Seterusnya, bagi membincangkan aspek yang lain, saya serahkan sesi ini kepada rakan saya, iaitu penemu duga yang kedua untuk mengajukan soalan seterusnya. Dipersilakan. Terima kasih saudari Nur Umairah Amira. Baiklah, mari kita beralih kepada soalan yang ketiga. Saya ingin mendapatkan pandangan pihak Puan mengenai kita dapat lihat profil murid pada generasi masa kini sangat berbeza berbanding generasi terdahulu, terutamanya dari segi literasi digital dan kestabilan emosi. Jadi, bagaimanakah guru perlu mengadaptasi sasiah dan etika profesional mereka agar kekal relevan dan dipercayai oleh komuniti setempat? Sejajar dengan pandangan tersebut, realiti pendidikan masa ini memperlihatkan satu anjakan paradigma yang ketara. Jika dahulu guru dianggap sebagai autoriti tunggal dan sumber ilmu yang mutlak, murid generasi hari ini lebih cenderung melihat guru sebagai fasilitator atau rakan strategik dalam proses pembelajaran. Evolusi ini didorong oleh kepesatan teknologi melalui platform seperti Google, kecerdasan buatan AI dan media sosial yang membolehkan maklumat diakses tanpa sempadan. Implikasinya, murid kini lebih kritis dan berani mempersoalkan sesuatu perkara sekiranya ia dilihat tidak selari dengan logik atau prinsip keadilan. Justru para pendidik perlu mengadaptasi sasiah serta memantapkan etika profesionalisme mereka agar kekal relevan, sekaligus memperkukuhkan kepercayaan komuniti terhadap institusi keguruan. Berdasarkan kerangka standard guru Malaysia SDM 2.0, pengukuhan integriti dan accountability profesional bukan sekadar pematuhan kepada kod etika, malah merupakan manifestasi kepribadian guru dalam memartabatkan keadilan dan keterusan takbir urus pendidikan. Secara analitikalnya, guru wajib menterjemahkan nilai ini melalui tindakan objektif, terutamanya dalam aspek pentaksiran murid yang bebas daripada pengaruh prejudis sosioekonomi, bias peribadi atau penyalahgunaan kuasa yang boleh meningkatkan equity pendidikan. Sebagai contoh, pengalaman sistem penilaian berasaskan rubrik dan eksplisit dan terus memastikan setiap murid
diadili berdasarkan merit akademik sebenar, sekaligus menghapuskan amalan bilik kasih dalam bilik darjah. Implikasinya konsistensi moral ini bukan sahaja membina benteng kepercayaan yang teguh antara pihak sekolah, ibu bapa dan komuniti setempat, malah berfungsi sebagai pemangkin utama dalam mengukuhkan kredibiliti institusi pendidikan sebagai entiti yang berwibawa, berintegriti tinggi di mata masyarakat. Guru harus mengadaptasi sasiah dengan mengintegrasikan etika digital dan accountability profesional bagi meraih kepercayaan komuniti. Sebagai contoh, kepatuhan terhadap kerahsiaan data murid serta penggunaan teknologi secara berhemah membuktikan integriti guru dalam mendepani profesional transformasi pendidikan. Secara holistik, anjakan paradigma ini bukan sahaja menjamin persekitaran pembelajaran yang selamat, malah memperkasakan kredibiliti guru sebagai suri teladan dan kompeten, relevan dan berwibawa di mata masyarakat dalam era globalisasi. Berdasarkan kerangka SDM 2.0, guru memikul mandat sebagai ejen transformasi nilai yang melangkaui sempadan bilik darjah melalui penzahiran sasiah terpuji dalam ekosistem kemasyarakatan. Ketekalan tingkah laku guru yang selari dengan prinsip moral seperti penglibatan proaktif dalam kepimpinan sosial dan aktiviti kebajikan bukan sekadar rutin civic, malah merupakan demonstrasi praktikal terhadap integriti profesion yang diperhatikan oleh masyarakat. Secara analitikal, pengalaman nilai murni secara konsisten ini bertindak sebagai kurikulum tersembunyi yang berupaya merestorasi prestij keguruan serta memperkukuhkan sinergi antara sekolah dan komuniti, sekaligus membina kepercayaan awam terhadap institusi pendidikan dalam membentuk modal insan yang berakhlak mulia. Saya bersetuju dengan pendapat Puan. Pada pandangan saya pula, seseorang guru juga perlulah mengamalkan refleksi kendiri dalam kerangka SDM 2.0 yang berfungsi sebagai instrumen metakognitif yang kritikal bagi membedah keberkesanan pedagogi, sekaligus memacu pembangunan profesional berterusan yang bersifat substantif dan bukannya sekadar memenuhi tuntutan birokrasi. Melalui penglibatan aktif dalam latihan contemporary dan asimilasi strategi pengajaran terbeza, guru berupaya untuk merapatkan jurang kompetensi digital serta kognitif demi mendepani keperluan murid yang rencam. Impaknya, transformasi ini bukanlah sahaja dapat melahirkan pendidik yang tangkas dan kalis, malah memperkukuhkan legitimasi profesion keguruan sebagai ejen perubahan yang berwibawa dalam membina kepercayaan holistik komuniti terhadap kualiti sistem pendidikan kebangsaan. Oleh itu, adaptasi sasiah dan etika profesional berasaskan SDM 2.0 bukanlah sekadar memenuhi standard, tetapi menjadi asas pembinaan kepercayaan sosial. Guru yang berintegriti, cilik digital, berakhlak tinggi dan komited kepada pembelajaran berterusan akan lebih dihormati serta kekal relevan dalam komuniti. Baiklah, sebelum saya mengemukakan soalan yang keempat, izinkan saya mengucapkan terima kasih atas perkongsian yang sangat bermakna sebentar tadi. Baiklah, soalannya berbunyi, sejauh manakah kolaborasi strategi antara guru, ibu bapa dan organisasi luar mampu bertindak sebagai pemangkin kepada transformasi kemenjadian murid, serta bagaimanakah jalinan ini dapat memperkasakan profesionalisme guru dalam mendepani cabaran pendidikan alaf baharu. Sila. Pada pandangan saya, dalam situasi pendidikan masa kini yang semakin kompleks, kolaborasi ini memang sangat penting dan memberi impak yang besar. Kerjasama ini bukan sekadar sokongan biasa, tetapi turut membuka ruang kepada perkongsian idea, kepakaran dan sumber yang lebih luas. Apabila semua pihak
ini bergerak seiring. Proses pembelajaran akan jadi lebih menyeluruh dan inklusif. Secara tidak langsung, murid dapat berkembang secara holistik, manakala guru pula dapat meningkatkan tahap profesionalisme dan keupayaan mereka dalam mengendalikan cabaran pedagogi moden. Jadi, terdapat beberapa aspek utama yang boleh menjelaskan bagaimana kolaborasi ini berperanan sebagai pemangkin kepada kemenjadian murid serta pemerkasaan profesionalisme guru. Pewujudan kolaborasi strategik dalam ekosistem pendidikan membolehkan perkongsian data perkembangan murid yang merangkumi aspek akademik, sosial dan emosi dilaksanakan secara menyeluruh. Melalui pendekatan ini, guru beralih daripada tindakan unilateral kepada pembuatan keputusan pedagogi yang lebih kolektif. Hasil integrasi input daripada pelbagai pemegang taruh seperti ibu bapa, kaunselor, organisasi luar sebagai contoh kerjasama antara guru dan kaunselor, komuniti dalam merangka program bimbingan berfokus bagi menangani risiko keciciran membuktikan bahawa intervensi yang dirancang secara bersepadu mampu meningkatkan ketepatan impak terhadap kemenjadian murid. Secara analitikal, sinergi ini bukan sahaja mempercepatkan proses pembangunan potensi murid, malah memperkukuh kompetensi guru dalam analisis data serta pembuatan keputusan profesional yang reflektif dan berasaskan bukti, evidence based selari dengan transformasi pendidikan ala baru. Jalinan kolaborasi antara sekolah dengan organisasi luar seperti sektor industri dan institut komuniti sebagai signifikan telah memperluaskan ruang pembelajaran kontekstual yang merangkumi sempadan bilik darjah tradisional bagi menghubungkan teori akademik dengan teliti realiti dunia sebenar. Sebagai contoh, kerjasama strategik dengan syarikat teknologi melalui penganjuran bengkel STEM atau lawatan industri memberikan pendedahan praktikal yang kritikal dalam membentuk pemahaman murid secara empirical. Secara analitikal, inisiatif ini bukan sahaja memupuk kemahiran abad ke-21 seperti pemikiran kritis dan penyelesaian masalah secara autentik dalam kalangan murid, malah bertindak sebagai pemangkin kepada transformasi peranan guru. Pendidik kini berupaya memperluaskan horizon pedagogi mereka daripada sekadar penyampai maklumat kepada fasilitator pembelajaran berasaskan pengalaman, sekaligus memperkukuhkan profesionalisme sebagai pereka bentuk pembelajaran, learning designer yang adaptif dan relevan dengan tuntutan zaman. Kolaborasi erat antara pihak sekolah, ibu bapa dan komuniti merupakan instrumen kritikal dalam memastikan pembentukan nilai, disiplin dan kesejahteraan emosi murid dapat ditangani secara konsisten merentas persekitaran rumah dan sekolah. Melalui pelaksanaan program keibubapaan serta sesi libat urus berkala, pendekatan terhadap pengurusan disiplin dan sokongan emosi dapat diselaraskan bagi menjamin kesinambungan perkembangan murid. Secara analitikal, kesepaduan ini berupaya meminimumkan konflik nilai serta meningkatkan kestabilan emosi murid yang merupakan prasyarat fundamental bagi pencapaian akademik yang cemerlang. Di samping itu, inisiatif ini memperkukuhkan kompetensi interpersonal dan empati profesional dalam kalangan pendidik, sekaligus meningkatkan efikasi guru dalam menguruskan kepelbagaian latar belakang murid dalam kerangka pendidikan inklusif yang lebih holistik.
Baiklah, terima kasih atas perkongsian yang sangat bermakna tadi. Sudah terang lagi bersuluh, kolaborasi strategik bukanlah sekadar sokongan tambahan, tetapi pemangkin transformasi sistemik yang menghubungkan ekosistem pendidikan secara menyeluruh. Ia bukan sahaja mempercepatkan kemenjadian murid secara holistik, malah mentransformasikan guru menjadi profesional reflektif, kolaboratif dan inovatif dalam mendepani cabaran pendidikan abad ke-21. Bagi menerusi maklumat dengan lebih mendalam, kita beralih kepada soalan yang akan diutarakan oleh Saudari Nurul Usmah Husna. Baiklah, terima kasih kepada Saudari Damia. Puan Nurul Huda, boleh kita teruskan? Ya, silakan. Baiklah, saya ingin menyambung sesi ini dengan melihat dari sudut yang berbeza sedikit. Boleh Puan kongsikan contoh-contoh kolaborasi dengan pihak luar yang telah meningkatkan motivasi atau pembelajaran bermakna murid secara nyata? Satu contoh kolaborasi yang paling memberi kesan mendalam kepada saya adalah apabila pihak sekolah mengundang penggiat kraf tempatan dalam menjayakan projek inovasi permainan tradisional. Kolaborasi ini bukan sahaja perkongsian kemahiran teknikal, tetapi menjadi jambatan yang menghubungkan warisan silam dengan inovasi masa hadapan. Dalam konteks ini, murid tidak lagi hanya membaca fakta sejarah secara pasif. Sebaliknya, mereka diberi peluang untuk menghidupkan warisan tersebut melalui mystery learning yang berfokus kepada pengalaman sebenar. Contohnya, murid menghasilkan inovasi wow bulan menggunakan bahan komposit kita semula, menggabungkan elemen tradisional dengan teknologi moden. Kesannya, berlaku peningkatan ketara dalam elemen kreativiti dan karakter. Murid bukan sahaja lebih kreatif, malah mula menghargai identiti budaya mereka sendiri. Mereka juga menunjukkan rasa bangga apabila hasil kerja mereka dinilai oleh pakar yang sebenar. Sekaligus meningkatkan keyakinan diri, jelas bahawa apabila pembelajaran melibatkan sentuhan realiti dan pengiktirafan luar, motivasi intrinsik murid berkembang secara semula jadi, ibarat bunga yang mekar apabila disirami dengan pengalaman bermakna. Selain itu, sekolah turut menjalinkan kerjasama dengan agensi luar melalui projek Kebun Community Smart. Projek ini bukan sahaja aktiviti kurikulum biasa, tetapi berfungsi sebagai makmal kehidupan sebenar yang mengintegrasikan pelbagai disiplin murid, pelbagai disiplin ilmu. Melalui pendekatan ini, murid didedahkan kepada teknologi seperti sistem vertigasi yang memerlukan pemahaman mendalam terhadap konsep sains, matematik dan pengurusan sumber. Contohnya projek Edible Garden, di mana murid mengurus tanaman dari peringkat penanaman sehingga pemasaran. Kesannya, meningkatkan kemahiran critical thinking dan collaboration antara murid perlu menyelesaikan masalah secara berkumpulan. Murid juga belajar daripada kesilapan seperti kegagalan sistem pengairan yang melatih mereka untuk berfikir secara analitik dan tidak mudah putus asa. Kesimpulannya, pembelajaran menjadi lebih bermakna apabila ilmu yang dipelajari dalam kelas dapat diadaptasikan secara langsung dalam konteks kehidupan sebenar. Seterusnya, membentuk murid sebagai individu yang peka terhadap kelestarian alam. Akhir sekali, kolaborasi bersama institusi pengajian tinggi dan alumni juga memainkan peranan penting dalam memperkaya pengalaman pembelajaran murid. Program mentor-menti yang dijalankan membawa perspektif dunia luar ke dalam persekitaran sekolah. Alumni yang telah berjaya dalam bidang profesional bertindak sebagai obor penyuluh, memberi inspirasi serta pendedahan kepada realiti dunia kerjaya yang sentiasa berubah. Seperti yang kita boleh lihat, bengkel pengekodan intensif yang dikendalikan oleh jurutera
perisian dalam kalangan alumni. Impaknya kemahiran communication dapat ditingkatkan, terutama apabila murid perlu membentangkan idea dan prototipe mereka. Murid juga lebih jelas tentang hala tuju, masa depan dan keperluan kemahiran dalam dunia sebenar. Jelaslah bahawa kolaborasi ini berjaya merapatkan jurang antara teori dan praktikal, sekaligus menyuntik semangat murid untuk mencapai kecemerlangan secara lebih realistik dan berfokus. Baiklah, terima kasih atas jawapan yang sangat menyeluruh dan bernas. Saya dapat melihat bahawa Puan mempunyai pemahaman yang jelas tentang kepentingan kolaborasi dengan pihak luar dapat mewujudkan pembelajaran yang bermakna. Saya tertarik dengan contoh sinergi warisan yang Puan kongsikan, khususnya bagaimana pelibatan penggiat kraf tempatan dapat meningkatkan elemen kreativiti dan jati diri murid. Pada pendapat saya pula, pelibatan komuniti peniaga tempatan dalam program keusahawanan sekolah turut memberi impak besar terhadap pembelajaran murid. Aktiviti ini berfungsi sebagai simulasi dunia sebenar yang mencabar pemikiran dan daya tahan mereka. Situasi yang kita boleh lihat dan dijadikan contoh adalah pada Hari Keusahawanan, di mana murid membentangkan produk mereka kepada usahawan sebenar sebagai juri. Program ini memberi kesan dalam memupuk nilai citizenship, tanggungjawab serta kesedaran tentang peranan mereka dalam ekonomi masyarakat. Kritikan yang diterima walaupun kadang-kala keras membantu murid membaiki produk dan meningkatkan daya tahan emosi mereka. Kesimpulannya, pengalaman ini menjadikan murid lebih bersedia menghadapi dunia sebenar dan memahami bahawa mereka adalah sebahagian daripada ekosistem ekonomi yang lebih besar. Baiklah, kita bergerak kepada soalan yang terakhir. Apakah cabaran utama yang dihadapi apabila cuba menyelaraskan budaya komuniti dengan aspirasi pendidikan di sekolah? Silakan. Terima kasih atas soalannya. Cabaran utamanya ialah pertembungan antara pemikiran tradisional dan pendekatan pendidikan moden. Sebahagian komuniti masih melihat pendidikan sebagai sesuatu yang berorientasikan peperiksaan semata-mata, iaitu kejayaan diukur melalui grade dan pencapaian akademik sahaja. Namun begitu, sistem pendidikan masa kini lebih menekankan pembangunan kemahiran abad ke-21 seperti pemikiran kritis, kreativiti, komunikasi dan kolaborasi. Contohnya, projek PBL dianggap membuang masa berbanding latihan latih tubi untuk peperiksaan. Kesannya berlaku jurang persepsi yang menyebabkan kurangnya sokongan daripada ibu bapa terhadap inisiatif sekolah. Hal ini juga boleh menjejaskan motivasi murid kerana mereka menerima mesej bercanggah antara rumah dan sekolah. Oleh itu, pihak sekolah perlu mempergiat usaha advokasi melalui sesi libat urus, taklimat dan perkongsian impak supaya komuniti memahami bahawa kemahiran 6C bukan pengganti akademik tetapi pelengkap penting untuk masa depan murid. Cabaran seterusnya adalah jurang digital yang berpunca daripada ketidaksamaan sosioekonomi dalam kalangan komuniti. Dalam era pendidikan digital, banyak aktiviti pembelajaran memerlukan akses kepada peranti dan internet. Namun, tidak semua murid mempunyai kemudahan tersebut di rumah. Situasi ini mewujudkan ketidakseimbangan peluang pembelajaran di mana murid daripada latar belakang kurang berkemampuan berisiko ketinggalan walaupun mereka mempunyai potensi yang sama. Contoh yang boleh kita lihat, tugasan dalam talian tidak dapat disiapkan kerana kekurangan peranti atau capaian internet yang stabil. Ini boleh menjejaskan prinsip kesaksamaan pendidikan dan menyebabkan jurang pencapaian semakin melebar. Justru sekolah perlu mengambil pendekatan inklusif seperti menyediakan alternatif luar talian, memaksimumkan penggunaan sumber sekolah serta kerjasama dengan komuniti untuk memastikan tiada murid yang terfikir. Selain itu, terdapat juga cabaran berkaitan pertembungan keutamaan antara pendidikan dan keperluan hidup harian dalam setengah komuniti. Bagi keluarga yang berdepan tekanan ekonomi, pendidikan kadang-kala dilihat sebagai perkara
sekunder berbanding keperluan mencari rezeki. Dalam konteks ini, murid bukan sahaja berperanan sebagai pelajar, tetapi turut memikul tanggungjawab membantu keluarga, sama ada dalam pekerjaan atau urusan harian. Contohnya, murid terpaksa membantu keluarga semasa musim tertentu sehingga menjejaskan kehadiran ke sekolah. Ini akan menyebabkan gangguan terhadap kesinambungan pembelajaran dan pencapaian akademik murid. Jika tidak ditangani dengan baik, situasi ini boleh membawa kepada keciciran pendidikan dalam jangka masa panjang. Oleh itu, pihak sekolah perlu lebih peka dan fleksibel dengan menyesuaikan pendekatan pengajaran serta mengintegrasikan elemen kehidupan sebenar ke dalam kurikulum supaya pembelajaran lebih relevan dan bermakna kepada murid. Baiklah, terima kasih atas jawapan yang sangat komprehensif dan tersusun. Saya tertarik dengan penjelasan poin berkaitan cabaran menyelaraskan pemikiran tradisional komuniti dengan pendekatan PAK 21. Perubahan dalam sistem pentaksiran berasas sekolah sering menimbulkan kekeliruan terutamanya apabila ia berbeza daripada sistem peperiksaan tradisional yang telah lama diamalkan. Contohnya kekeliruan terhadap pentaksiran bilik darjah yang dianggap kurang telus atau tidak setara dengan peperiksaan. Ini akan menyebabkan kurangnya keyakinan dan sokongan terhadap inisiatif sekolah. Secara keseluruhannya, pemufakatan antara sekolah dan komuniti bukan lagi satu pilihan, tetapi satu keperluan strategik dalam membentuk pembelajaran bermakna. Walaupun terdapat pelbagai cabaran, namun melalui komunikasi yang berkesan, kefleksibelan dan kepercayaan bersama, kolaborasi ini mampu melahirkan generasi murid yang bukan sahaja cemerlang dalam bidang akademik, tetapi juga seimbang dari segi sahsiah, kemahiran dan juga jati diri. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Jika ada umur yang panjang, moga kolaborasi terus kekal lestari. Itu sahaja sesi temu duga kita pada hari ini. Sekian, terima kasih. Terima kasih. Oh my God.